Selalunya lah PCOS ni dia bukanlah kata tak boleh dirawat, tapi boleh saya tahu tak apakah rawatan PCOS? Specifically you dapat rawatan PCOS apa? Ada makan ubat apa? You makan suplemen apa? Benda tu kena ambil tahu jugalah. Hmm. Boleh, tak ada masalah. Saya rehat pukul 1. Okay. Okay. Doktor pernah ada patient ke baby tiba-tiba tak ada habis second trimester ke sera-sera. Pernah ataupun tidak? Of course pernah sebab saya tidaklah baru dan tidaklah lama. Saya dah bekerja 10 tahun. Mesti dah jumpa macam-macam jenis patient. Okay. Bukanlah common tapi ada. Okay. First trimester, third trimester, second trimester ada. Ada kes yang tak ada heartbeat ni. Ada, memang ada. It happens around us lah. Kenapa tu tanya tu? Kenapa tu? Okay, kadang-kadang baby yang tiba-tiba tak ada ni kan, dia bukan masalah isu lekat. Kadang-kadang kita kena tengok faktor lain. Adakah baby yang tiba-tiba tak ada heartbeat ni sebabkan jangkitan kuman ke? Ataupun mak dia ada masalah hormon ke?